Masih lagi di Nona 6 November, sempat berada di daerah Nerangkah 6 km dari puncak Merapi. Menemani seorang aktivis, Farhana Sulaiman. Salam Aidil Adha, bertemu lagi dalam Istimewa Nona 6 November. Selepas menjelajah bumi Yogyakarta, saya dan kru Nona sempat meraihkan Hari Raya Aidil Adha bersama sukarelawan dan usahawan Keling. Pepatah ada menyebut, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Atas dasar semangat muhibah, sebuah syarikat kesihatan yang ditubuhkan anak tempatan aktif menghulurkan bantuan kemanusiaan. Ianya tidak terhad buat mereka yang bermastautin di dalam negara sahaja, malah aktiviti tanggungjawab sosial ini turut merangkumi perencanaan di luar negara. Farhana Sulaiman, 29 tahun, antara warga kerja yang meneruskan aspirasi dalam membantu mereka yang memerlukan. Bagi graduan Universiti Islam Antarabangsa dalam jurusan Sains Kemanusiaan, aktiviti seumpama ini begitu dekat di hati dan telah menjadi agenda pribadinya. Demi menyokong pelbagai aktiviti amal kebajikan, usaha yang digerakkan turut mendapat sokongan setiap kaki tangan. Management dan juga leader kami iaitu para distributor turun ke padang untuk melihat keadaan masyarakat di sekeliling. Jadi orang kata tu kalau sesekali kita sudah berada di atas, pandanglah ke bawah. Jadi kami merasakan ini adalah peluang terbaik untuk kami untuk berbakti semula kepada masyarakat. Rata-rata dahulu pengedar kita dahulu orang-orang biasa dan sekarang ni mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Boleh dikatakan dalam keadaan ekonomi yang amat menyenangkan. Dan kesempatan ini kami melihat daripada sudut yang lain dapat membantu menjadi saluran berkah kepada mereka yang memerlukan. Ditubuhkan 11 tahun lalu, kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah Integrasi Al-Insaniyah di Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT Lembah Subang, Taman Putra Damai Selangor menjadi lokasi kunjungan. Sebagai salah satu aktiviti CSR kami mempunyai sebuah panti asuhan di Yogyakarta, Indonesia. Di sana keadaan aktiviti CSR kami lebih teratur kerana mempunyai sokongan yang padu daripada pihak management, daripada leader, distributor dan juga orang setempat di sana. Sekarang kita berada di Sekolah Kafah Al-Insaniyah PPRT Lembah Subang. Jadi kalau kita lihat keadaan sekolah ni agak daif dan rata-rata leader kita yang turun pada hari ini merasa tersentuh hati. Sebab sentiasa kita ingin maju ke hadapan, kita tidak mahu ada yang lain juga tertinggal di belakang. Bagi guru besar Ustazah Siti Hawa Sharif membantu membawa rombongan amal ini ke kediaman Hamzi Ma'ruf yang 3 tahun mengalami komplikasi buah pinggang menjadi momen yang dinanti-nantikan. Mendekati kekuatan jiwa seorang isteri, Suria Hanim, dia turut membantu suami menjaja di kawasan rumah bagi menampung kehidupan bersama 8 cahaya mata.
Biarpun cuaca tidak menyebelahi misi yang dijalankan, namun ianya tidak sesekali mematahkan semangat para sukarelawan ini untuk berkunjung ke rumah seorang lagi penduduk. Nuraini Shihi, ibu tunggal kepada seorang cahaya mata ini, bukan sahaja menghidap obesiti, kecil manis, darah tinggi dan penyakit jantung, malah lebih menyedihkan. Baru-baru ini dia telah disahkan doktor menghidap masalah saraf. Biarpun seketika, namun kunjungan daripada para sukarelawan ini begitu bererti buat Nuraini. Kota Yogyakarta, Indonesia menjadi lokasi seterusnya buat kembara sukarelawan tempatan bagi meninjau aktiviti kemanusiaan yang menjadi jambatan muafakat buat dua negara. Dibina pada 1758, Pasar Bering Harjo antara destinasi tumpuan umum dari dalam dan luar negara bagi mendapatkan pelbagai keperluan seharian, termasuk daripada hasil tanaman hinggalah persalinan batik. Bapak, apa khabar? Baik, ya, sihat. Bapak namanya siapa? Ha? Tukigal. Umur berapa? 73. Oh, tapi masih kuat ya? Mau bawa beca? Oh. Dah berapa tahun dah bapak bawa beca? Sejak 63. Sejak tahun 63? Ya. Wah, lama. 33 tahun lebih. 33 tahun lebih ya. Bapak aslinya dari Yogyakarta. Dari Bantul. Oh, okey. Bantul Jogja juga. Jogja Jogja. juga ya. Bapak satu hari penghasilan berapa? Rata-rata ya 20 ribuan. Ya, maknanya satu hari dapat 20 ribu rupiah. 20 ribu lebih kurang sekitar RM7 Malaysia. RM7 Malaysia satu hari. Jadi kalau per bulan tu penghasilan bapak berapa? Itulah kalau kita nggak ada liburan ya. Nggak ada 1 juta Pak ya? Ya nggak ada. Di bawah 1 juta. Berapa? 500 ribu? Anak berapa lagi? 500, 700. Bapak ada anak berapa orang? Anak saya 4. Semua sudah besar-besar? Sudah berkeluarga semua. Oh, dah berkeluarga. Ya. Ada beras dan gula. Beras dan gula. Gula. Terima kasih. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Ya, terima kasih. Memulakan rutin seawal 8 pagi sehinggalah ke 5 petang dengan kudrat yang kini mencecah ke angka 73 tahun, warga tempatan ini masih lagi berdaya menggerakkan becanya demi mencari sesuap rezeki. Okey, seterusnya kita akan berjumpa dengan seorang pakcik ini. Membawa kereta kuda. Kalau di sini kereta kuda kita panggil andong. Andong. Ya. Assalamualaikum Bapak. Aduh, gimana kabarnya? Assalamualaikum, Ini teman saya. Bapak namanya siapa? Pak Pujo Mudiono. Biasanya kalau keluar dari rumah, Ya, mau membawa andong ni, keluar Ya. kerja jam berapa? jam 8, Jam 8 pagi. Jadi pulangnya jam berapa? jam 3. Jam 3. Sehari penghasilan Bapak berapa di sini? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, 20.